yang ni dapat lebih, ambil yang ni. Boleh? Boleh. Boleh tak abang? Boleh. Tak kau bertekak dengan lelaki aku ke? Okey, kejap. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Puan Rara. Rara nak beli sotong udang. Tapi Rara beli depan rumah je macam biasa. Jadi Rara nak sediakan satu green bag. Rara siapkan bekas letak lauk ni sekali. Rara nak beli 2 kilo udang, 2 kilo sotong, sedikit ikan mungkin. Jadi tak perlulah orang jual ikan tu bagi plastik terus masuk dalam bekas. Jadi Rara nak mengamau pun senang. Ni green bag untuk memudahkan Rara mengangkut. Rara nak beli ikan, tapi Rara kekurangan lagi satu bekas macam ni. Macam mana pening lah saya. Macam mana? Tak apalah, Rara guna apa yang ada je lah. Jadi dua bekas ni, ada ikan. Ada ikan kat dalam ni, Tada! Ada satu slice ikan pula. Alright. Ikan tu Rara keluarkan masuk dalam bekas lain. Dan Rara keluarkan 1 kilo ke 2 kilo daging dari bekas ni untuk Rara letak ikan. Jadi daging tu memang Rara nak rebus masuk dalam tapu yang lain. Dan Rara dapat 3 bekas untuk barang basah masak. Ini Rara masuk dalam beg. Oleh itu di sini Rara orang tu tak perlukan plastik satu pun untuk bungkus barang basah masakan yang Rara nak beli ni. Senang nak angkut. Rara kekurangan lagi 2 bekas. Nanti Rara cari kat Ipoh. Hari tu Rara suruh husband Rara pergi, tapi husband Rara kata tak ada saiz macam ni. Dia kata saiz yang ada terkontot. Padahal saiz yang sama sebenarnya. Dia keliru tengok saiz ni. Tengok betul-betul, dia tak buat contoh kan. Nanti Rara pergi kedai Iko. Jom kita shopping. Sabar, jom kita shopping. No, dah bawa telop. Abang nak ayam seekor? Ayam seekor. Okey. Abang potong-potong tunggu masuk dalam telap saya ni boleh? Masuk dalam? Tada. Tak boleh. Tak payah plastik. Baik. Nah, saya letak sini ya. Dia nak masuk apa ni? Ya. Ya. Lepas tu nak udang 2 kilo, sotong 2 kilo. Cantik ni. Tengok sayur. Sayur apa ada? Cantik. Sayur. Yuk. Okey. Ni aku letak sawi. Ni sawi satu ikat ya bang Senang. Terima kasih. Okey, abang letak je kat tepi tu, nanti saya angkat. Dah abang, orang baru nak kasih abang polistrin ni. Nak tak? Polistrin ni? Besar ke kecil? Ini boleh? Ngam-ngam, nak tak? Boleh. Abang punya lah busy telefon dia. Dia akan bunyi dulu. Dan telefon balik. Okey. Saiz apa itu dia ngam-ngam untuk peti sejuk. Peti sejuk tingkat 2 tu kan? Lepas tu senang nampak udang ke, ayam ke, daging ke kan? Peti air susun satu. Ya, Rara beli lagi tepi tu. Sikit senang. Lepas tu agak-agak 2 kilo boleh muat satu bekas. Nah, okey dah. 2 kilo buat ni. Ya. Tada tu. Kan? Ngam-ngam je. Ngam kan? Aku nak 2 juga Ya. Cukup tak? Ya. Tapi cantik lah. Wih, cantik. Geram tengok. Betul lah, cantik. Oh ya. Tak dapat lebih tadi abang? Oh. Sekejap Boleh. Ini sekilo. Rara dapat sekilo je jadilah. Kalau yang ni dapat lebih, ambil yang ni. Boleh? Boleh. Boleh tak abang? Boleh. Tak kau bertekak dengan lelaki aku ke? Okey, kejap. Beratur lauk Rara. 200. Cukup. Yang ni sekilo ambil balik. Okey. Kita ambil yang tu sekilo 200 Okey. Okey. Dapat ada banyak sikit. Ni tarik balik. Cari balik. Sikit. Ha. Okey.
Tadi sekilo ngam-ngam ni sekilo lebih. Alright. Tak tentu harah aku dibuatnya. Ni macam ajak. Okey, nak kemas-kemas ada punya lauk tu. Cara senang kan macam ni. Sawi satu ikat. Sebenarnya tak makan sawi sangat. Makan tapi tak banyak. Sotong dah dapat sekilo jadilah. Tapi sotong dah cantik. Cantik kan? Oh, kodok. Saya dah tunjuk lah tadi. Yang penting udang saya penuh ya. Hai, Maria. Tunggu tang. Oh ya, mak beli udang. Adik itu udang. Oh ya. Ada berat. Sejuk. Sayur. Okey. Ya. Ya sayang. Ayo. Senang hati Rara dah beli barang basah untuk masak. Semalam Rara pergi Speedmart beli barang kering. Ni barang basah. Sayur letak tepi dulu. Memang Rara perlukan sebiji peti sejuk yang besar. Peti sejuk yang satu lagi tu nanti Rara nak jual. Yang ni tetap gunakan sebab peti sejuk yang nombor 2 ni peti sejuk mak Rara. Jadi Rara akan betulkan dulu Rara punya tembok belah tepi sini, baru Rara beli peti sejuk besar. Jom kita susun. Peti ais sebelah sini pun penuh sebab Rara beli frozen food. Lepas tu apa lagi? Ada daging juga. Ni pun daging. Ni ikan tadi yang dalam bekal tadi Rara pindahkan. Ni Rara keluarkan dulu, baru Rara susun betul-betul. Ni daging. Harap sikit. Kucing Rara tak turun tadi. Ini nak udang tu. Tapi pagi dah ada kasih dia pun. Semalam Rara beli barang kering kan. Barang kering untuk makan Rahma dengan tak Rahma ni. Kita makanan sekali. Kucing-kucing jiran beli makanan. Kalau kita buka peti sejuk kan abuk daripada atas kan jatuh. Okey. Sekarang saya nak menyusun sotong. Ya, udang. Rara tak sini dulu. Ya, ni saya terjebi-jebi. Boleh potong kan. Okey. Rara susun dulu ayam. Ayam baru naikkan udang. Udang nanti kalau nak masak, Rara keluarkan mana yang nak masak. Barulah potong lagi misai muncung sini. Okey, lepas tu apa lagi kat depan tu? Packing balik Rara punya daging sampai tutup. Ikan. Lupa pula nak masak ikan. Cara inilah hasilnya. Macam nak tanya tadi. Hop. Misai. Jebi misai. Siap. Sayur. Korang jangan pelik tau tengok Rara punya peti sejuk dalam ni. Rara tak pokok bunga. Pokok bunga ros Rara yang Rara beli kat Ion. Tapi Rara belum tanam lagi. Comfrey dah tanam lah.
Ni mangga. Tapi tak termakan, aku lupa ada mangga. Oh, keledek. Dia dah buat keledek rebus. Oh, tergolek 5 aku Bismillahirrahmanirrahim. Nak buang. Dah pancit. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.